Okay, hai, Assalamualaikum. Satu rumah, satu mesin jahit. Wanita berkemahiran menjahit, mampu menjana pendapatan. So, Abi nak kongsi dengan newbie semua. So, macam mana kita nak buat span Mudah saja. Okay, span yang cantik adalah span yang kita kekalkan dia punya bentuk fizikal dia. So, kalau kata dia melengkung, so kita kena melengkung. Jangan sampai dia terkeluar macam tu. Okay, kalau nak tahu span kita cantik, kita buat macam tu, dia tak tersangkut dekat tangan. Okay, jom macam mana kita nak buat. Okay, baik, so mula-mula kita perlukan kain yang berukuran 10 inci kali 10 inci. Lepas tu kita corner kot tu sikit. Ambil span kita, span yang paling standard sekali setengah inci. Customer paling suka yang ni. Okay, kemudian kita lipat bagi jadi 3 segi macam tu. Nampak tak? Okay, jari jemari kita pegang dekat bahagian atas ni. Jangan tarik sangat. Okay, kemudian masukkan di bawah tapak macam ni. Okay, lepas tu kita mula jalan dan pastikan kita kena makan span tu. Okay. So, jaga jangan sampai tertarik. Dekat sini kita pegang. Okay, dekat sini kita tolak dia bagi dia dia tak ada kedut lah. Sepatutnya dia tak ada kedut. Okay, nampak tak? So ni jari jemari ni tolak dia lagi. Dia lembut kan? Dia bersifat lembut. So kita bantulah dia. Nampak tak? Okay, so Abi akan tunjuk 2 kali. Nampak? So kat sini pun dia bersih elok. Dan tangan kita ni kita kena raba. Mesti ada span dekat situ. Okay, nampak tak? So inilah hasil dia. Kan, kita check tengok. Kalau dia terlipat pi kot masuk kot tu, yang tu span tu betul. Tapi kalau kata kita buat, dia macam tertarik keluar macam tu, so span tu tak jadi. Okay, baik. So, sekejap lagi Abi tunjuk satu lagi. Tapi sebelum tu, Abi nak share sesuatu tau. Okay, so sekarang ni dekat tangan Abi ni ada set koleksi Manis Raya Awi Manik. So, buku ni baru lagi tau. Baru lagi, buku terbaru. Okay, koleksi Manis Raya. Tebal juga. So, dalam ni ada 5 design. So, apa yang Abi tawarkan bersama-sama ni, Abi nak bagi tau. Satu buku ni. Lepas tu 5 pola 1, 2, 3, 4, 5. 5 pola ni boleh pilih dewasa ke, kanak-kanak ke. Lepas tu Abi nak bagi lagi hadiah 1 pola acuan leher, baju Melayu, Teluk Belanga. So dia ada 10 kat situ. Dan Abi nak bagi juga sampul lebaran salam lebaran sampul raya Awi Manik. Dan lagi satu, free postage pula tu. Okey, berapa semua ni? Daripada harga RM230, Abi nak bagi RM99 saja. So, anda kena cepat-cepat tau. Sebab ada 100 unit sahaja. Dan kemudian akan tamat pada 20 Mac. So, jadi kena cepat-cepat. Okey, so kita sambung lagi belajar lagi sekali supaya lebih ingat, lebih faham. Kain span 10 kali 10. Letak dalam keadaan menyerong. Masa kita letak nak terap dia ni, tak apa. Kita tekan dulu. Okay, lepas tu yang ni kita tarik dekat hujung ni. Kita pegang macam tu. So, kita tak pegang kasar-kasar. Kita pegang lembut-lembai. Pegang manja-manja sahaja. So, kita kalih kat sini. Dan kat tepi ni kita bagi dia kemas, elok, pegang. So kita letak dekat bawah tapak. Tak perlu nak pi peniti keliling. Buang masa. Belajar tau, belajar pelan-pelan. InsyaAllah. Okay, so kita jalan. Sambil tu jari jemari kita ni tolaklah kain pi dekat mulut pisau.